Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni para hamba secara besar-besaran meskipun hanya pada satu hari sahaja pada bulan Ramadan. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta pada Allah, kita mohon pada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai ayat tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat tersebut dengan berbunyi la'allakum tattaqun. Moga-moga supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir rahimahullah dalam karyanya Tarikh, diriwayatkan pernah satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Rabi', khalifah yang keempat, pernah Sayyidina Ali bin Abi Talib tengah berjalan bersama dengan jemaah menterinya. Ketika mereka berjalan memasuki kota Syam, maka berjalanlah mereka ni dekat dengan kuburan. Kemudian Sayyidina Ali berhenti dekat dengan kuburan. Kemudian Sayyidina Ali melihat ke arah kubur. Kemudian Sayyidina Ali kata, ya ahlul kubur, wahai penghuni-penghuni kubur, sesungguhnya kehidupan kamu adalah kehidupan yang menakutkan. Ya ahlul kubur, wahai penghuni-penghuni kubur, sesungguhnya kehidupan kamu adalah kehidupan yang sempit dan gelap di dalamnya. Ya ahlul kubur, wahai penghuni-penghuni kubur, sesungguhnya rumah-rumah kamu di dunia telah pun didiami oleh orang lain. Ya ahlul kubur, wahai penghuni-penghuni kubur, sesungguhnya harta-harta kamu telah pun diagih-agihkan ataupun telah difarahidkan. Ya ahlul kubur, wahai penghuni-penghuni kubur, sesungguhnya isteri-isteri kamu telah pun menikahi dengan lelaki lain. Ya ahlul kubur, wahai penghuni-penghuni kubur, ini adalah pengkhabaran dari kami kepada kamu. Apa pula pengkhabaran kamu kepada kami? Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu melihat ke arah jemaah menterinya dan dia kata, sekiranya Allah izinkan ahlul kubur untuk berbicara dengan kita, nescaya bicara mereka pada kita atau pesan mereka pada kita adalah seperti mana pesan Allah dalam Al-Quran. Nescaya kata-kata ahlul kubur pada kita yang hidup adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah oleh kalian kerana sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Allah akhiri ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun. Bererti tidaklah seseorang berada pada bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan selama 29 hari atau 30 hari, melainkan dia telah menghasilkan ketakwaan. Sekiranya dia memelihara puasa Ramadan dia, maka dia telah menghasilkan ketakwaan. Dan sebaik-baik nilai yang menyelamatkan kita daripada kubaran neraka adalah ketakwaan. Hari ini kita nampak mahal tu nilai apa? Rumah, kenderaan, tanah, pakaian, jam dan sebagainya. Nanti di akhirat baru kita tahu hakikat yang perkara yang paling bernilai yang mahal adalah ketakwaan, kerana dia akan menyelamatkan kita daripada kobaran siksaan azab api neraka. Hadis berkaitan mengenai puasa, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuknya. Satu kebaikan yang dilakukannya, pahalanya akan dilipatkan 10 hingga ke 700 lipat kali ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, melainkan amalan puasa, amalan puasa hamba-hambaku adalah untukku, maka akulah yang memberikan ganjaran pahala puasa untuk mereka, kerana mereka telah meninggalkan syahwat makan minum demiku.
Sambungan hadis, bagi orang yang berpuasa dikurniakan dua jenis kegembiraan. Pertama adalah kegembiraan ketika saat berbuka puasa. Yang kedua adalah kegembiraan ketika fi liqa'illah, ketika pertemuan dengan Allah. Kenapa saya buat reaksi muka macam tanya? Kerana hadis ini khutbah Jumaat tadi. Hadis ni khatib sebut di atas mimbar tadi. Dan saya lebih kurang hampir seminggu lah tazkirah Ramadan, besok cukup seminggu ini hantar hadis kull yaumin, hari-hari saya sebutkan hadis ini. Jadi Nabi SAW bersabda pada hadis ini, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Pertama ketika saat berbuka puasa, kedua adalah fi liqa'i rabbi, ketika pertemuannya dengan Allah. Mengakhiri hadis ini, Nabi SAW bersabda, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum daripada haruman minyak wangi kasturi. Hadis ini telah disyarah oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Saya kuliah dekat sini, kuliah bulan 6. Lebih kurang dah 2 kali pertemuan, ada 2 bulan. Jadi hadis, saya mengajar hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Rujukan utama saya dalam syarah hadis Imam Nawawi adalah Ibn Rajab Al-Hanbali, iaitu karyanya yang berjudul Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Imam Ibn Rajab punya karya yang lain, nama karya tersebut Lataiful Ma'arif. Hadis yang saya bacakan tadi merupakan hadis yang pertama sekali yang Ibn Rajab letak dalam kitabnya membicarakan bab puasa pada bulan Ramadan. Jadi hadis ini ada 3 poin. Pertama, Nabi SAW bersabda, setiap amal anak Adam untuk dia. Satu kebaikan dia buat, pahala akan dilipatkan 10 hingga ke 700. Tapi Allah Ta'ala berfirman, melainkan amalan puasa. Amalan puasa hamba-hambaku untukku, kata Allah. Aku yang berikan ganjaran pahala puasa mereka, kerana mereka tinggalkan syahwat, makan minum demiku. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni, amalan puasa adalah untukku, akulah yang memberikan ganjaran pahala puasa hambaku. Maksud dia, setiap amalan kebaikan selain kebaikan itu puasa pada bulan Ramadan. Maka setiap amalan kebaikan selain puasa pada bulan Ramadan boleh diketahui kadar bilangan jumlah berapa banyak, 10 ataupun sehingga sampai ke 700. Tapi amalan puasa tak diketahui pahala amalan puasa tersebut, kadarnya, bilangan jumlahnya, melainkan Allah. Imam At-Tabarani meriwayatkan Nabi SAW bersabda, amalan puasa adalah untuk Allah. Tidaklah yang mengetahui kadar bilangan jumlah pahala amalan puasa tersebut melainkan Allah. Jadi Allah sengaja ataupun Allah ingin memberatkan timbangan amal para hamba besok di akhirat. Beratnya timbangan para hamba Allah yang beriman tu berat di sebelah kanan. Dan antara cara yang terbaik untuk memberatkan timbangan amal di sebelah kanan adalah dengan amalan puasa. Dan Allah Maha mengetahui hamba tu tak semudah-mudah amalkan amalan puasa sunnah. Jadi Allah mengkehendaki pahala yang besar dengan cara Allah jadikan amalan puasa disyariatkan wajib selama tempoh 30 hari atau 29 hari. Ini mustahil lah orang keluar daripada bulan Ramadan itu tak diampuni oleh Allah. Mustahil. Jadi moga-moga Allah Ta'ala ampun kita semua, ahli keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hadis khatib baca tadi itu. Nabi SAW bersabda, bagi orang berpuasa farhatan, ada 2 jenis kegembiraan. Pertama, ketika saat berbuka puasa. Ibn Rajab kata macam ni, lumrahlah satu orang dia menahan makan minum, khususnya termasuk syahwat, khususnya makan minum, lepas subuh sampai maghrib. Bila azan maghrib dikumandangkan dan dibolehkan makan, dia gembira, seronok. Ini lumrah. Allah campakkan kegembiraan bagi hati para hamba ketika iftar. Kenapa? Kerana lumrah dah dibolehkan makan.
Jadi azan maghrib adalah azan yang dinanti-nantikan lah. Azan yang paling seronok pada bulan Ramadan, azan maghrib. Dia budak kecil ke, dia besar ke, orang dewasa tua, azan maghrib seronok. Kenapa? Iftar dan dibolehkan makan. Cuma yang tak seronok ni geng plastik hitam lah. Geng plastik hitam ketika azan maghrib nampak dia surut lah. Nampak macam tak nak makan, makan pun lebih kurang sikit je. Nampak macam dia terkenang kobaran panasan api neraka kan. Makan sikit je. Tapi dia dah makan lunch, mungkin dia makan breakfast, tea time. Tea time pun nak makan, pada dekat maghrib kot. Mungkin dia dah makan. Jadi bagi dia tak punya ruang dalam hati dia seronok ketika iftar. Tapi bagi kita yang puasa ketika iftar punya kegembiraan. Kenapa? Ketika iftar kan dan dibolehkan makan. Tapi lebih nak dikehendaki pada hadis ini, kata Ibn Rajab, kegembiraan orang berpuasa ketika berbuka, dia gembira kerana dia telah dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan puasa pada hari tersebut. Kenapa dia seronok? Meskipun pandangan lain mengatakan orang berpuasa gembira ketika iftar kerana memiliki mustajab doa, punya juga pandangan sedemikian. Yang kedua, kegembiraan bagi orang berpuasa adalah fi liqa'i rabbih, ketika pertemuan dia dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Barang siapa yang menyempurnakan puasa 29 hari atau 30 hari, matinya merupakan detik hari yang paling menggembirakan dia, iaitu husnul khatimah. Orang tu memelihara puasa Ramadan 29 hari, 30 hari, dia akan mendapati ketika kematian dia adalah hari yang paling sangat menggembirakan dia. Dalam hidup saya ada detik-detik yang menggembirakan lah. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan pun ada detik hari yang paling menggembirakan dalam hidup kita. Mungkin kahwin pun, kat nikah tu mungkin seronok, mungkin dapat anak, mungkin dah ada kunci rumah sendiri, dah ada kunci kat tangan, boleh buka rumah sendiri, mungkin gembirakan tu. Kereta yang diidam-idamkan, telah pun kita start dah jadi milik kita dah, tapi bulan-bulan bayar lah kan, tapi dah ada kereta dah, nak tunjuk kat orang tu, seronok. Maka ada kenikmatan yang mengatasi kesemua kenikmatan tadi, iaitu kenikmatan mati husnul khatimah. Ini puncak kenikmatan. Nikmatilah apa jenis kenikmatan, dia tak boleh lawan kenikmatan mati husnul khatimah. Itu bapa nikmat. Dia puncak kenikmatan yang Allah sediakan untuk saya, tuan-tuan, puan-puan orang beriman, mati husnul khatimah. Sekarang kita rasa macam nikmat dah ada duit kan, dikalahkan dengan nikmat mati husnul khatimah. Itu detik hari yang paling sangat menggembirakan kita. Jadi sekolahkan hati kalau nampak orang lain ada banglo, orang lain ada rumah besar dan sebagainya. Maka cakap pada hati, senikmat-nikmat yang mereka miliki jauh lebih nikmat kalau saya itu mati husnul khatimah. Imam Ibn Abi Dunya menyebutkan syair, Imam Ibn Jauzi menyebutkan syair, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Dalam syair tersebut menyebutkan ar-rajul, ada satu orang lelaki, dia suka pada seorang perempuan. Akhirnya dia menikahi wanita tersebut, dia idam-idamkan yang dia suka. Akhirnya wanita ini, isterinya mengandung. Cukup hampir 10 bulan isterinya nak bersalin. Hati dia begitu excited. Dia pergi cerita pada semua orang, isteri saya akan bersalin, isteri saya akan bersalin, isteri saya akan bersalin. Ketika lahirnya putera sulungnya, malah dia pula sesak nafas ketika itu menemui kematian. Maka lahirnya putera sulung ini dalam keadaan yatim tanpa mengenali ayahnya. Jadi dia menunggu perkara yang dia rasakan seronok, namun dia menemui kematian. Alangkah ruginya kalau kematian itu su'ul khatimah. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh orang mukmin itu bukan projek, bukan akaun bank tu banyak sekian-sekian, bukan. Saya, tuan-tuan, puan-puan, semua orang mukmin menanti-nantikan kegembiraan yang begitu menggembirakan kita husnul khatimah. Imam Al-Hafidh Ibn Nu'aym meriwayatkan dalam Hilyah yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud At-Ta'i rahimahullah. Kata Imam Sayyidina Dawud At-Ta'i rahimahullah, barang siapa memelihara puasa Ramadannya 29 hari
atau 30 hari, maka dia akan mendapati kematian yang lebih gembira daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu dah seronok dah, tapi mati husnul khatimah jauh lebih nikmat gembira daripada Idul Fitri ataupun 1 Syawal. Saya kira cukup sampai sini. 20 minit tu cukup, tapi saya kunci jam 16 minit. Saya kira cukup, nanti takut terlajak pula, nanti kesian tuan-tuan perempuan balik nak tahajud lagi. Jadi saya kira cukup sampai sini. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab wa ilayhi al-ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.